Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak bawa satu cerita. Satu pendedahan bukan untuk menanam kebencian, tapi untuk memberi kefahaman yang sebenar. Pernah tak kita tanya, kenapa Malaysia begitu tegas menolak ajaran Syiah? Apa sebenarnya masalah dengan ajaran ini? Adakah sekadar perbezaan pendapat mazhab? Atau ada sesuatu yang lebih besar sedang disembunyikan? Di Malaysia, kita berpegang kepada Ahlussunnah wal Jamaah, sebuah pegangan majoriti umat Islam yang telah terbukti selari dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Tapi di tempat lain seperti Iran, Iraq, Bahrain, malah sebahagian Syiah ajaran Syiah bukan sahaja diterima, malah menjadi dominan. Tapi persoalan besar di sini ialah, apakah benar Syiah itu Islam? Atau ada sesuatu yang jauh menyimpang dari ajaran asal yang kita pegang selama ini? Dalam video ni, saya nak ajak anda semua menilai satu persatu dari sejarah awal Syiah sampai ke amalan mereka hari ini dan kenapa pihak berkuasa agama di Malaysia, termasuk Majlis Fatwa Kebangsaan, telah mengisytiharkan ajaran Syiah sebagai menyimpang dari akidah Islam sebenar. Kita tak bercakap kosong. Kita tunjukkan bukti. Kita bentangkan fakta. Dan yang paling penting, kita kembalikan semua ini kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang telah disampaikan oleh para sahabat dan ulama silam. Bersedia? Mari kita mula dengan sejarahnya. Siapa sebenarnya pengasas Syiah dan bagaimana ia berkembang selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun 632 Masihi, umat Islam mengalami perpecahan pandangan tentang siapa yang layak menggantikan baginda sebagai pemimpin umat. Majoriti umat Islam yang hari ini dikenali sebagai Ahli Sunnah wal Jamaah menerima pelantikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama. Tapi satu kumpulan kecil ketika itu yang sangat fanatik kepada Saidina Ali bin Abi Talib menolak keputusan itu. Mereka percaya bahawa Saidina Ali adalah satu-satunya yang layak menjadi khalifah selepas Nabi kerana beliau menantu Nabi dan termasuk dari kalangan Ahlul Bait. Inilah titik mula kewujudan kumpulan yang dikenali sebagai Syiah Ali atau Syiah. Tapi dari sekadar perbezaan politik, Syiah berkembang menjadi satu fahaman baru. Mereka bukan hanya menyokong Ali, tetapi melaknat sahabat lain seperti Abu Bakar, Umar dan Uthman, sahabat-sahabat yang paling dikasihi Nabi. Mereka menyebarkan naratif, kononnya Ahlul Bait dikhianati dan ditindas oleh para sahabat sendiri. Ada yang lebih ekstrem percaya bahawa imam-imam dari keturunan Ali mempunyai ilmu gaib, suci dari dosa dan lebih tinggi dari para nabi. Soalan penting, adakah ini masih Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saidina Ali sendiri semasa hayatnya tidak pernah melaknat sahabat. Bahkan beliau berbaik dengan Abu Bakar, Umar dan Uthman, malah menamakan anaknya dengan nama mereka. Maka dari sini kita nampak, Syiah bukan hanya mazhab politik yang lahir dari perebutan kuasa. Ia telah berkembang menjadi ideologi tersendiri yang menyimpang jauh dari akidah asal Islam. Sekarang kita masuk bahagian yang paling mengejutkan. Ramai orang tak tahu di sebalik nama Islam yang digunakan oleh Syiah, terdapat banyak ajaran mereka yang sangat berbeza, malah boleh dianggap menyeleweng dari akidah sebenar. Antaranya, pertama, Imam Maksum. Syiah percaya bahawa para imam dari keturunan Ali adalah maksum, iaitu terpelihara dari dosa dan kesilapan seperti para nabi. Malah, ada ajaran Syiah yang menyatakan para imam lebih mulia daripada para nabi. Ini jelas bertentangan dengan Islam sebab dalam Ahlussunnah, hanya para nabi sahaja yang maksum, bukan orang biasa walaupun dari keturunan nabi. 2. Nikah mutah. Ini adalah satu bentuk kahwin kontrak yang dibenarkan dalam Syiah. Perkahwinan boleh berlangsung selama sejam, sehari atau seminggu dan akan terbatal secara automatik selepas masa itu. Ahlussunnah wal Jamaah sepakat mengatakan nikah mutah adalah haram dan telah dimansuhkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Tapi dalam Syiah, ia masih diamalkan secara terbuka, malah dianggap ibadah. Ini telah menyebabkan banyak eksploitasi terhadap wanita dan anak-anak tak sah taraf. 3. Tahrif Al-Quran. Ada cabang dalam Syiah yang mempercayai Al-Quran yang ada hari ini tidak lengkap kerana kononnya ada ayat yang dihapuskan.
oleh para sahabat, terutama berkaitan hak Ali sebagai khalifah. Ini adalah akidah sesat, sebab umat Islam yakin bahawa Al-Quran yang kita baca hari ini adalah sempurna, lengkap dan dijaga oleh Allah hingga hari kiamat, seperti janji Allah dalam surah Al-Hijr ayat 9. Bila semua ini digabungkan dari Imam Maksum Nikamutah hingga ketuduhan tahrif Al-Quran, jelas Syiah bukan hanya berbeza pendapat, tapi telah membina satu agama baru di bawah nama Islam. Selepas kita telusuri ajaran-ajaran Syiah yang menyimpang, persoalan besar muncul. Bagaimana pandangan ulama Islam sedunia terhadap Syiah? Jawapannya tegas. Sebahagian besar ajaran Syiah telah diiktiraf sebagai sesat oleh ulama ahli sunnah dan badan-badan fatwa utama dunia. Malaysia, Syiah difatwakan sesat. Majlis Fatwa Kebangsaan telah mengisytiharkan ajaran dan fahaman Syiah adalah menyeleweng dan menyalahi akidah Islam yang sebenar mengikut pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Antara alasan fatwa: mengkafirkan para sahabat Nabi, mempercayai Imam Maksum lebih tinggi dari Nabi, menghalalkan nikah mutah, mempercayai adanya Al-Quran yang tidak lengkap. Semua ini bertentangan dengan prinsip Islam yang sahih dan membahayakan perpaduan umat. Negara Islam lain pun tolak Syiah. Negara seperti Arab Saudi, Mesir Al-Azhar, Maghribi, Jordan, dan banyak lagi telah mengeluarkan amaran dan larangan terhadap penyebaran Syiah. Malah di negara Sunni, penyebar Syiah boleh dikenakan tindakan undang-undang kerana dilihat menggugat kestabilan akidah dan masyarakat. Kenapa ini penting? Kerana Syiah bukan sekadar perbezaan fiqh, ia menyentuh soal akidah, kesatuan umat dan fitnah terhadap Islam sendiri. Tugas kita sekarang bukan membenci individu Syiah, tetapi kita perlu tahu membezakan kebenaran dan kesesatan. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, akan muncul selepasku golongan yang membaca Al-Quran, tapi tidak melepasi kerongkong mereka. Hadis riwayat Muslim. Selepas kita faham bagaimana ajaran Syiah menyimpang dari akidah, sekarang kita masuk ke bahagian yang lebih besar dan berbahaya. Bagaimana Syiah dijadikan alat politik oleh Iran untuk pengaruh kuasa? Iran sebagai pusat Syiah dunia. Iran bukan sekadar sebuah negara, ia adalah ibu pejabat rasmi Syiah di dunia. Selepas revolusi Iran 1979 yang dipetik Ayatollah Khomeini, Iran mengisytiharkan dirinya sebagai negara Islam yang berlandaskan mazhab Syiah Imamiyah 12. Dan sejak itu, Iran secara terbuka membiayai dan menyokong pergerakan Syiah di banyak negara Islam. Pengaruh Iran dalam konflik dunia. Iran didapati menyokong kumpulan Syiah bersenjata seperti Houthi di Yaman, Hezbollah di Lebanon dan militer Syiah di Iraq, Temp Syria, terlibat secara langsung dalam konflik berdarah di Syria dan pembersihan etnik di Iraq, cuba menyusup masuk ke negara-negara Sunni seperti Mesir, Indonesia dan Malaysia dengan cara halus. Banyak masjid dan pusat pendidikan Syiah sebenarnya mendapat dana dari luar negara, khususnya dari Iran. Kesannya kepada Malaysia. Malaysia sebagai negara majoriti ahli sunnah wal jamaah kini berhadapan ancaman penyebaran ajaran Syiah di universiti dan sekolah. Anak muda tertarik dengan aura jihad, versi Syiah yang sebenarnya berlandaskan kebencian dan dendam. Pengaruh sosiopolitik Syiah yang cuba mengganggu kestabilan negara dan institusi agama. Ini bukan teori konspirasi, malah JKM dan Majlis Fatwa telah keluarkan laporan tentang aktiviti ini. Sejak 2010 lagi. Kesimpulan bahagian 5. Syiah bukan sekadar isu mazhab. Ia telah menjadi alat politik antarabangsa, digunakan untuk menyusup dan menghancurkan kekuatan umat Islam dari dalam. Kita wajib celik, kita wajib sedar, kita wajib pertahankan akidah. Setelah kita bongkar segalanya dari sejarah kemunculan Syiah, penyimpangan akidah, fatwa-fatwa rasmi, hingga agenda politik global, kita tidak boleh lagi berdiam diri. Kerana ini bukan soal mazhab biasa. Ini soal akidah yang dimusnahkan dengan hujah palsu. Para sahabat Nabi yang dihina dan dikafirkan. Generasi muda yang dipesongkan atas nama perjuangan. Negara Islam yang hancur kerana fitnah dan perpecahan dari dalam. Umat Islam sudah terlalu lama tertipu. Kita lihat negara-negara yang menerima pengaruh Syiah. Iraq, Syria, Yaman, Lebanon. Apa jadi hari ini? Perang saudara, kematian berjuta, masjid dibakar, ulama dibunuh.
Akidah bercampur aduk. Malaysia masih ada harapan. Kerana rakyat seperti kita masih pegang akidah ahli sunnah wal jamaah. Tapi jangan leka. Jangan biarkan Syiah menyusup ke sekolah, universiti, dan media sosial. Jangan biarkan mereka sebarkan dakwah kononnya. Semua mazhab sama. Padahal jelas mereka menghina sahabat dan isteri Nabi. Tugas kita sekarang. Pertama, sebarkan ilmu sebenar. 2. Didik generasi muda. 3. Lindungi keluarga, masyarakat. 4. Tolak penyimpangan Syiah dengan hujah, bukan kebencian. Akan datang satu zaman, orang yang berpegang kepada agama ibarat menggenggam bara api. Hadis sahih, kitalah generasi itu. Kitalah yang wajib menyambung amanah mempertahan Islam yang sebenar. Jika anda tonton sampai habis, jangan lupa like, komen dan share. Tekan subscribe untuk lebih banyak video pendedahan ilmu akhir zaman.